Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pensyarah saya iaitu Dr. Mazia binti Muhammad serta rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Amizah binti Mustafa akan menerangkan pengenalan berdasarkan novel yang kami pilih iaitu novel Jendela Menghadap Jalan. Baiklah, novel Jendela Menghadap Jalan ini merupakan sebuah karya sastra yang syarat dengan nilai kemasyarakatan dan realiti kehidupan masyarakat di luar bandar. Novel ini mengisahkan pengalaman seorang remaja perempuan iaitu Lily yang pulang ke kampung datuk dan neneknya lalu berhadapan dengan pelbagai konflik sosial seperti kepercayaan khurafat, keganasan rumah tangga dan sikap masyarakat yang kurang terbuka terhadap perubahan. Melalui jalan cerita yang menarik, pengarang ni berjaya mengetengahkan pelbagai persoalan yang berkaitan pemikiran tradisional dan cabaran kemodenan. Karya ini bukan sahaja menghiburkan, malah mengandungi kritikan serta pengajaran yang dapat membentuk kesedaran pembaca tentang kepentingan ilmu, rasionaliti dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, melalui penceritaan yang tersusun, pengarang dapat berjaya menggambarkan pertembungan antara pemikiran moden dengan amalan tradisional yang masih kuat diamalkan. Watak Lily yang berpendidikan menjadi simbol kepada generasi muda kini yang membawa idea pembaharuan, manakala penduduk kampung pula mewakili kelompok yang masih berpegang pada cara yang lama. Jadi konflik ini menjadikan jalan cerita lebih menarik di samping membuka ruang kepada pembaca untuk menilai baik buruknya pada sesuatu amalan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syuhada binti Muhammad Suhaimi. Jadi saya akan teruskan dengan sinopsis. Jadi secara ringkasnya novel ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang bernama Lily, di mana Lily ini pulang ke kampung datuk dan neneknya untuk menghabiskan cuti sekolah. Pada peringkat awal, kepulangan ini dilihat sebagai satu perkara yang sangat biasa, tetapi kehadiran Lily inilah yang sebenarnya membuka ruang kepada pendedahan terhadap pelbagai isu masyarakat yang lebih kompleks. Jadi sepanjang Lily ini berada di kampung, beliau mendapati bahawa penduduk setempat itu masih kuat berpegang kepada kepercayaan tradisional, khususnya dalam aspek perubatan, di mana mereka ini lebih mempercayai rawatan bomoh berbanding dengan mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital. Jadi keadaan ini seterusnya akan menimbulkan konflik apabila terdapat kes yang sebenarnya memerlukan rawatan moden tetapi diabaikan kerana kepercayaan terhadap amalan lama. Melalui pemerhatian ini dan penglibatan secara langsung, Lily mula memahami cara hidup masyarakat kampung yang banyak dipengaruhi oleh adat dan kepercayaan turun-temurun. Walaupun bagaimanapun, sebagai seorang remaja yang berpendidikan dan berfikiran rasional, Lily juga ada mencuba membawa perubahan secara berhemah tanpa menyinggung perasaan masyarakat setempat. Jadi secara keseluruhannya, novel ini mengisahkan ataupun mengetengahkan tema kemasyarakatan dan dengan memberi pendekatan dan penekanan kepada isu kesihatan, pertembungan antara tradisi dan kemodenan serta peranan generasi muda dalam membentuk masyarakat yang lebih progresif. Seterusnya kita pergi kepada aspek kritikan penganalisisan, di mana konflik utama dalam novel ini memperlihatkan pertembungan antara kepercayaan tradisional dengan perubahan moden dalam kalangan masyarakat kampung. Jadi masyarakat kampung ini digambarkan mereka lebih cenderung untuk mempercayai rawatan bomoh walaupun kemudahan moden telah tersedia. Hal ini dapat dilihat apabila penduduk kampung itu sendiri tetap memilih rawatan tradisional walaupun keadaan pesakit itu sebenarnya memerlukan rawatan moden di hospital. Sebagai bukti yang dinyatakan di dalam novel, penduduk kampung masih mempercayai rawatan bomoh walaupun terdapat kemudahan perubatan moden. Jadi, kesannya akan mewujudkan konflik dalam pemikiran masyarakat serta akan menggerakkan perkembangan plot cerita secara berkesan. Selain itu, pembaca ini akan dapat
memahami realiti sosial yang benar-benar berlaku dalam kehidupan yang sebenar seperti yang diceritakan dalam novel. Jadi dekat sini jelas bahawa konflik ini sangat memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan penceritaan novel yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua pula, watak Lily dapat dianalisis sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Jadi Lily ini digambarkan sebagai seorang remaja yang sangat berfikiran rasional dan terbuka, serta Lily ini tidak menolak tradisi secara drastik, secara terang-terangan. Sebaliknya Lily mengambil pendekatan untuk memahami masyarakat itu terlebih dahulu sebelum membawa kepada perubahan. Contohnya, Lily menyesuaikan diri dengan kehidupan kampung sebelum beliau mencadang pendekatan yang lebih moden. Jadi, sebagai contoh yang ada di dalam teks ataupun penyataan ialah Lily cuba menyesuaikan diri dengan cara hidup masyarakat kampung sambil berfikir secara rasional. Keadaan ini menonjolkan peranan generasi muda sebagai satu ejen perubahan yang mampu untuk mempengaruhi masyarakat secara positif. Selain itu, pendekatan berhemah akan menjadikan perubahan itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi, ia secara perlahan. Oleh itu, watak Lily ini jelas untuk menyokong tema perubahan sosial dalam novel ini. Seterusnya, yang ketiga pula, novel ini menonjolkan pembinaan tema kemasyarakatan dengan memberi penekanan kepada isu kesihatan dan kepentingan pemikiran rasional. Jadi tema ini dikembangkan melalui satu peristiwa yang menunjukkan risiko akibat daripada tidak mendapatkan rawatan moden. Hal ini menunjukkan bahawa kepercayaan tradisional tanpa asas sebenarnya boleh memberi kesan yang negatif kepada kesihatan masyarakat. Sebagai bukti, kepercayaan terhadap rawatan tradisional kadang-kala membawa risiko kepada kesihatan jika tidak disertai dengan rawatan moden. Perkara ini akan memberi kesedaran kepada pembaca tentang kepentingan membuat keputusan yang rasional dalam aspek kesihatan. Selain itu, mesej yang disampaikan juga akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Jadi, ia akan menimbulkan kesedaranlah kepada sama ada masyarakat ataupun pembaca. Justru, tema ini berjaya untuk menyokong tujuan karya ini sebagai satu medium pendidikan sosial. Seterusnya, dari sudut kritikan teguran pula, salah satu kelemahan yang saya dapat kenal pasti ialah penyelesaian konflik yang terlalu cepat dalam jalan cerita, di mana konflik antara kepercayaan tradisional dan perubatan moden sepatutnya dipanjangkan untuk penulis ini menunjukkan proses perubahan masyarakat secara lebih realistik. Namun, di dalam novel ini, perubahan tersebut berlaku dalam tempoh yang sangat singkat. Sebagai contoh, masyarakat kampung pada awalnya hanya bergantung kepada bomo, akhirnya menerima rawatan moden tanpa tentangan yang berpanjangan. Jadi, hal ini disokong melalui satu penyataan, iaitu masyarakat kampung akhirnya mula menerima rawatan moden tanpa tentangan yang berlarutan. Keadaan ini menyebabkan jalan cerita ini kurang tegang dan perkembangan konflik itu tidak mencapai tahap maksimum. Selain itu, pembaca juga akan kurang merasai proses perubahan sebenar yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, jelaslah di sini bahawa pengelolaan plot konflik perlu dikembangkan lagi bagi meningkatkan realistik penceritaan. Yang kedua pula, jalan cerita itu dilihat kurang menunjukkan konflik yang berlapis ataupun berkembang secara berperingkat, di mana konflik dalam cerita ini lebih tertumpu kepada satu isu utama tanpa perkembangan konflik tambahan seperti pertentangan antara individu ataupun kumpulan masyarakat. Sebagai contoh, konflik kepercayaan tidak diperincikan dengan situasi yang lebih mencabar lagi ataupun lebih berpanjangan. Jadi, sebagai contoh di dalam teks, konflik masyarakat digambarkan tanpa perincian tentangan yang berpanjangan. Keadaan ini akan mengurangkan kedalaman jalan cerita dan menjadikan sesuatu penceritaan itu kurang mencabar dari segi emosi dan pemikiran.
Selain itu, pembaca itu juga tidak dapat melihat variasi konflik yang sepatutnya memperkayakan cerita. Oleh itu, konflik yang berlapis itu juga perlu ditambah untuk kita menguatkan lagi struktur plot ataupun jalan cerita. Dan akhir sekali ialah dari aspek teguran ialah terdapat juga kelemahan dari segi perkembangan peristiwa yang dramatik, di mana beberapa peristiwa penting di dalam cerita ini khususnya yang melibatkan isu kesihatan tidak digarap dengan ketegangan emosi yang mencukupi walaupun isu tersebut bersifat serius. Sebagai contoh, peristiwa berkaitan dengan keadaan pesakit tidak dihuraikan dengan lebih berkesan ataupun dengan sesuatu yang akan memberi kesan emosi yang mendalam. Sebagai contoh, situasi kesihatan masyarakat digambarkan secara sederhana tanpa penekanan dramatik. Jadi keadaan ini menyebabkan impak emosi terhadap pembaca itu menjadi sederhana dan tidak meninggalkan satu kesan yang mendalam, kesan yang menusuk. Selain itu, jalan cerita juga akan menjadi kurang menarik dan kurang mencengkam perhatian. Jadi, secara tidak langsung, unsur dramatik ni perlulah dipertingkatkan bagi menguatkan lagi impak jalan cerita. Jadi sebagai kesimpulannya, novel Jendela Menghadap Jalan ini merupakan satu ataupun sebuah karya yang berjaya untuk mengetengahkan isu kemasyarakatan yang relevan, khususnya dalam aspek kesihatan dan pemikiran nasional. Jadi melalui kritikan penganalisisan, kita dapat lihat bahawa karya ini mempunyai kekuatan dari segi pembinaan konflik, watak dan tema. Tetapi melalui kritikan teguran pula terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pengelolaan dan jalan cerita yang boleh dipertingkatkan. Jadi, walau bagaimanapun, novel ini tetap memberi impak yang positif kepada pembaca dan berfungsi sebagai satu medium untuk kita menyampaikan kesedaran sosial dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nur Amizah binti Mustafa akan menerangkan kritikan pendekatan berdasarkan novel Jendela Menghadap Jalan. Baiklah, yang pertama kita lihat kepada isi, iaitu pengarang akan menampilkan pendekatan yang rasional sebagai cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Di mana sebagai contoh kita dapat lihat watak Lily ni digambar untuk menggunakan pemikiran logik dan berasaskan fakta dalam menghadapi pelbagai isu di kampung. Jadi pendekatan ini berbeza dengan masyarakat yang masih terikat dengan kepercayaan tradisional. Pengarang secara tidak langsung mengkritik cara lama dan mengangkat kepentingan berfikir dengan secara rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dalam teks di mana Lily mencadangkan agar pesakit dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan daripada doktor bukan bergantung sepenuhnya kepada bomom. Jadi apakah kesan yang kita dapat daripada kritikan tersebut? Di mana masalah ni dapat diselesaikan dengan lebih berkesan, mengurangkan risiko kesilapan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengarang mengetengahkan pendekatan yang empati dalam menangani masalah sosial. Sebagai contoh, melalui tindakan Lily yang membantu Cik Jah, pengarang menunjukkan bahawa pendekatan berasaskan empati mampu memberikan sokongan emosi kepada individu yang ditimpa masalah. Jadi, pendekatan ini penting dalam membina hubungan yang harmoni dan saling mempercayai antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Okay, sebagai contoh, teks yang kita dapat gambarkan, Lily mendekati Cik Jah, mendengar masalahnya dan cuba untuk membantu mencari jalan penyelesaian terhadap penderitaan yang dialami. Kesan yang kita dapat pelajari, mangsa berasa dihargai dan tidak terpinggir, sekaligus menguatkan hubungan sosial dalam komuniti. Akhir sekali, pengarang menekankan pendekatan pendidikan sebagai medium perubahan masyarakat.
Sebagai contoh, watak Lily menggunakan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki untuk memberi kesedaran kepada penduduk kampung tentang kepentingan kesihatan dan pemikiran moden. Jadi pendekatan ini dapat menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi pendidikan juga merupakan dalam kehidupan seharian kita. Contoh teks, Lily cuba menjelaskan kepada penduduk kampung tentang kepentingan mendapatkan rawatan moden serta meninggalkan kepercayaan yang tidak berasas. Kesan yang kita dapat pelajari, masyarakat akan menjadi lebih terbuka, berilmu dan mampu membuat keputusan dengan lebih bijak. Seterusnya, kita lihat kepada kritikan saranan. Yang pertama, pengarang ni menyarankan masyarakat supaya mengutamakan rawatan perubatan moden. Huraiannya, melalui konflik yang berlaku dalam kalangan penduduk kampung, pengarang ni memperlihatkan kepentingan mendapatkan rawatan yang sah dan diiktiraf. Walaupun tidak menolak sepenuhnya perubatan tradisional, pengarang ni menekankan bahawa rawatan moden lebih selamat, berkesan dan berasaskan kajian saintifik. Saranan ini disampaikan melalui watak yang berfikiran terbuka seperti Lily. Sebagai contoh, Lily mencadangkan agar pesakit dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan daripada doktor, bukannya bergantung sepenuhnya kepada bomo. Kesannya, masyarakat akan lebih peka terhadap kesihatan dan tidak mudah terpedaya dengan rawatan yang tidak berkesan, sekaligus meningkatkan kualiti hidup. Seterusnya, pengarang menyarankan agar masyarakat mengamalkan sikap yang prihatin terhadap masalah orang lain. Melalui penderitaan watak Cik Jah, pengarang menunjukkan perlunya sokongan sosial daripada masyarakat sekeliling. Sikap ambil peduli dan saling membantu mampu meringankan beban individu yang ditimpa masalah. Nilai ini penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Sebagai contoh, Lily berusaha membantu Cik Jah keluar daripada masalah rumah tangga yang dihadapinya walaupun mendapat tentangan. Kesannya, melahirkan masyarakat yang penyayang, meningkatkan semangat kejiranan dan mewujudkan suasana hidup yang lebih aman. Yang terakhir, pengarang ni menyarankan agar masyarakat memberi penekanan terhadap pendidikan. Watak Lily yang berpendidikan menjadi contoh bagaimana ilmu ni mampu membentuk pemikiran yang rasional dan matang. Pendidikan dilihat sebagai jalan keluar daripada kemunduran serta mampu untuk membuka minda masyarakat. Sebagai contoh, Lily menggunakan pengetahuan dan cara berfikir moden untuk menilai sesuatu isu serta cuba untuk mempengaruhi penduduk kampung. Kesannya dapat melahirkan generasi yang berilmu, berfikiran kritis dan mampu untuk membawa perubahan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, seterusnya saya Wana Amalia binti Azhar akan menerangkan tentang kritikan sanjungan yang terdapat di dalam novel Jendela Menghadap Jalan. Kritikan sanjungan yang pertama yang saya dapati ialah nilai keprihatinan dan empati. Hal ini dapat dilihat apabila watak Lily digambarkan sebagai remaja yang mempunyai sifat empati yang tinggi apabila dia mengambil berat tentang nasib keluarga Cik Jah walaupun mereka bukan keluarganya. Contoh teks yang terdapat dalam itu ialah Lily berasa simpati terhadap nasib yang menimpa keluarga Cik Jah. Kesannya, keadaan ini menunjukkan nilai kemanusiaan yang tinggi serta memberi teladan kepada pembaca supaya prihatin terhadap orang lain. Seterusnya, kritikan sanjungan yang kedua saya dapati ialah sikap pemaaf. Walaupun pernah diculik dan dilayan dengan buruk, Lily tidak berdendam dan memilih untuk memaafkan. Contoh teks yang terdapat dalam itu ialah Lily memaafkan segala perbuatan mereka terhadap dirinya. Kesannya, hal ini dapat menanamkan lagi nilai murni dalam diri pembaca tentang kepentingan memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Seterusnya, kritikan sanjungan yang ketiga saya dapati ialah semangat kejiranan. Hal ini dapat dilihat bila penduduk kampung digambarkan masih mempunyai semangat kejiranan walaupun terdapat konflik. Contoh teksnya ialah penduduk kampung sering mengambil tahu hal jiran mereka. Kesannya, ia dapat menggambarkan kepentingan hubungan sosial dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Seterusnya, kritikan yang lain saya dapati di dalam novel ini ialah kritikan penilaian. Hal ini dapat dilihat melalui keberkesanan mesej perpaduannya. Huraiannya ialah perbezaan pendapat dalam isu kubah surau menunjukkan kelemahan perpaduan dalam masyarakat. Contoh teks yang saya dapat beri ialah perbezaan pendapat menyebabkan perselisihan dalam kalangan penduduk kampung. Kesannya,
Hal ini dapat memberi kesedaran kepada pembaca tentang pentingnya kesepakatan dalam masyarakat. Seterusnya, pendedahan masalah sosial. Hal ini dapat dilihat melalui huraian watak Seman menggambarkan masalah sosial yang berlaku di dalam keluarga. Contoh teks yang saya dapat beri ialah Seman sering memukul isteri dan anak-anaknya. Kesannya, hal ini menyedarkan pembaca tentang kesan negatif masalah sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, nilai pendidikan. Novel ni mengandungi banyak nilai murni yang boleh dijadikan panduan hidup. Contoh teks yang saya dapat beri ialah kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain. Kesannya, hal ini dapat membentuk sahsiah pembaca serta sesuai dijadikan bahan pembelajaran di sekolah. Secara kesimpulannya, novel Jendela Menghadap Jalan merupakan sebuah karya yang menggambarkan realiti kehidupan masyarakat kampung dengan jelas dan menyeluruh. Cerita ini memaparkan pelbagai isu seperti konflik dalam masyarakat, masalah kekeluargaan serta perbezaan pandangan yang sering berlaku dalam kehidupan seharian. Melalui perkembangan watak dan peristiwa, novel ini berjaya menyampaikan pelbagai nilai murni seperti keprihatinan, kasih sayang, keberanian dan sikap pemaaf. Nilai-nilai ini penting dalam membentuk individu yang berakhlak dan bertanggungjawab. Selain itu, karya ini juga memberi kesedaran tentang kepentingan perpaduan, komunikasi dan sikap saling memahami dalam kalangan masyarakat bagi mengelakkan konflik berpanjangan. Secara keseluruhannya, novel ini bukan sahaja menarik dari segi jalan cerita, tetapi juga syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada golongan remaja. Terima kasih.